Okey, kita akan pergi kepada apa platform-platform yang ada untuk kita apply jawatan secara online ni lah. Apa yang ada? Macam tadi kebanyakannya sambil-sambil saya perkenalkan pihak berkuasa melantik tu, ada juga dia orang punya apa ni? Platform tersendiri untuk kerja kerajaan. Macam mana pula kalau ada tak yang lebih meluas kepada sektor swasta dan sebagainya? Ada. Di sini yang sangat saya suka guna dan kebanyakannya yang telah tahu di mana kerajaan telah perkenalkan portal My Future Jobs. So dalam tu pun ada juga syarikat-syarikat swasta berkolaborasi untuk mengambil pekerja melalui platform tersebut. So kita boleh layari kepada laman web myfuturejobs.gov.my. So daripada portal tu sendiri kita boleh tahu dia punya hebahan-hebahan Carnival Kerjaya pun ada. Carnival Kerjaya tak kisah termasuklah 7E ke Speedmart ke pun ada juga dalam tu. Nak jadi pengurus ke, nak jadi apa pegawai pemasaran whatever, dalam tu ada. Termasuk juga kalau nak kata government punya tu, My Step punya tu pun apa cara untuk apply kerja tu pun sekarang diperluaskan di dalam portal My Future Jobs ini itu sendiri. So kita boleh buat account lah. Siapa-siapa pun dia terbuka boleh log masuk, tak kisah sebagai pencari kerja ataupun sebagai majikan sendiri pun boleh juga untuk kita create account dalam tu dan kita mencari pekerja dasar platform yang disediakan. Sangat rugi siapa yang tidak memanfaatkan platform yang ada sebab dia all in one. So dalam tu sangat fleksibel. Okey. Boleh terus log masuk dan mencari kerja yang ada sebab kita boleh sort dalam tu berdasarkan dia punya locality, tempat, dan kita juga boleh search kepada direct into the job yang kita nak tu kat situ. Sebab kita dah target dah kan, kita nak job apa sekian-sekian, ataupun kita boleh sortkan berdasarkan tarikh dia dipostkan jawatan tu yang terbaru ke tak, masih available ke tak. Ataupun kita boleh juga tahu dia punya contract type, nak tahu permanent ke, temporary ke, part time contract, berapa jumlah statistik tu semua on the spot display through this platform lah. Website tu boleh tengok. Nak self employ pun ada. So working hour pun kita boleh sort kan, dia punya normal hour, 3 shift ke 2 shift, flexible hour, night shift, hybrid, secara fleksibel ke macam mana pun ada juga dalam tu. So bagi saya dia sangat memudahkan sebab feature-feature tu ada. So kita boleh target dan kita spesifikkan apa kemahuan kita. So berdasarkan data-data daripada modul 2 tu lah kita bawa ke sini untuk kita tapis, untuk kita search directly apa jawatan yang kita nak. Sektor dia pun kita boleh tentukan accommodation, activities, head office, management, consultancy, activities, household, membership organizations, advertising and market research, airport, transport, whatever, construction, education. Kita boleh sortkan siap-siap. So nanti dia keluar hebahan-hebahan untuk apply kerja kat dalam tu. Sebelum tu memang kita kena isi kita punya profile, di mana dia akan go through satu-satu maklumat peribadi, pendidikan dan sebagainya. Bila semua tu dah di-compile dan perfect, baru kita boleh apply. So bila kita apply, kita jumpa jawatan tu, kita klik je pada satu-satu jawatan tu. Bila kita nak apply, tekan apply saja. Simple. So kita kena hunting proses untuk mendapatkan kerjaya ni, permohonan secara dalam talian ini, hanya klik butang apply saja. Selain daripada kita tapis search satu-satu tu kan. So that's why penting untuk kita kemaskini data peribadi dan sebagainya kat dalam platform tu. Bila dah complete, tinggal kita apply sahaja dan search apa saja, dan kena get aktif lah kat dalam tu, keep on. Sebab kadang-kadang bulan ni kita search tak ada, bulan depan tiba ada, sebab tarikh diposting jawatan-jawatan tertentu tu mungkin ada tempoh yang tertentu, lebih lagi yang berkaitan dengan kontrak perkhidmatan lah.
So kita kena tahu availability dia sampai bila. So kena alert lah dekat dalam tu. Selain daripada tu, kita tak nak kita ketinggalan, boleh juga kita follow dia punya channel, kita social media, dan juga tahu dia punya career punya carnival. Kita boleh attend sendiri, pergi dekat sana, tanya apa-apa yang kita tidak tahu menahu berkaitan bagaimana penggunaan sistem portal website ini directly. Dan juga kita boleh juga bersua muka dengan company-company besar, MNC ke dan sebagainya yang ada join sekali carnival tersebut. So jangan terlepas tarikh-tarikh penting. That's why kita kena go through apa hebahan terkini dekat dalam tu. For me, it's such an easy way and flexible, and banyak company yang terlibat. Bila kita tengok jenis-jenis company yang melibatkan diri kat dalam tu sangatlah banyak. So sangat berpuas hati platform yang ada. Boleh go through satu-satu, masuk tengok dengan lebih mendalam dekat dalam My Future Jobs. Untuk siapa yang tak tahu lagi, sebab ada yang tak tahu wujudnya platform ini. Dan ini adalah usaha yang sangat-sangat terbaik lah bagi saya. Dan dia adalah portal rasmi kerajaan di bawah Perkeso untuk padanan kerja. So that's why siapa yang apply kerja dalam tu dijaminlah memang dilindungi oleh Perkeso sendiri. So jaminan untuk mendapat kerja itu apabila contoh dibuang kerja atas pentingnya perlindungan Perkeso tu sepanjang perkhidmatan pekerjaan kita. Sebab kalau kita dibuang kerja ke apa ke, semua kita akan dilindungi lah. Okay. Kemudian kita ada juga portal-portal yang lain, seperti untuk macam orang Perak sendiri, saya sarankan gunalah Talent Perak. Talent Perak ni diperkenalkan oleh agensi pasak, iaitu Persatuan Anak Perak. So rugi kalau kita tak gunakan Pusat Aspirasi Anak Perak. Pusat Aspirasi Anak Perak, that's why stand for PASAK. Okay. So PASAK sendiri dia dia adalah agensi pembangunan sumber manusia di bawah portfolio Jawatankuasa Sumber Manusia Kerajaan Negeri Perak. Dia wujudkan satu lagi platform, iaitu Talent Perak, untuk hire pekerja yang berkaitan dengan jawatan yang di pohon tu lah, tapi dalam negeri Perak sahaja. Okay. So lebih-lebih lagi siapa yang lokaliti memang lahir di Perak, menetap di Perak, so gunakanlah platform ni sebaiknya. So sebab kita adalah the only one yang memang memenuhi syarat kriteria apa yang diminta, dan boleh berkhidmat bila-bila masa di dalam Perak sahaja kan, sebab dah dalam negeri yang sama. That's why perlu explore dengan lebih mendalam mana company-company yang terlibat. Boleh masuk dalam tu pun ada juga company-company besar. Kalau nak tengok ni banyak, boleh scroll satu-satu. Dan juga Talent Perak ni juga ada menjadikan kursus yang berkaitan secara short term, long term, medium. So that's why kursus-kursus TVET pun ada juga, secara TVET modular dan sebagainya pun ada dihebahkan dari semasa ke semasa. Ini antara kursus yang ditawarkan baru-baru ni berkaitan dengan AI punya tu. Khusus untuk memantapkan diri kita dari segi design dan sebagainya, sebab sekarang tuntutan kerja sekarang lebih ke arah teknologi yang saya katakan. So perlu kita dedahkan diri. So inilah platform dah lah percuma diberikan kepada kita. So why not kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menambah kualiti kerja kita bila kita berkhidmat nanti. Okay. So dia punya Talent Perak dekat talentperak.my, ataupun boleh go through company pasak sendiri, perakpasak.org, pun boleh tengok dia punya hebahan, maklumat-maklumat aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun kat situ. Memang banyak. Saya antara yang suka kursus-kursus yang dijalankan,
Sebab ada yang fleksibel secara bersemuka pun ada, secara dalam talian pun ada. So jangan tinggalkan yang dah berkhidmat dalam bidang kerajaan pun, kita pun boleh memantapkan skill yang ada. Tak kisahlah mana-mana bidang sekalipun. Kita kan sentiasa kena cari ilmu, sentiasa tambah baik kerja. Kualiti kerja tu di mana-mana saja kita boleh dapatkan. Antaranya di sinilah. So sangat rugi bila kita ketinggalan sebarang hebahan yang di blast dekat dalam platform tersebut. Lepas tu sebenarnya banyak lagi platform-platform lain ni, antara yang saya recommended lah. So untuk korang follow this portal. Selain daripada tu, antara yang famous kita boleh tahu ada Jobstreet Malaysia. Di situ pun very kat situ. Banyak jawatan-jawatan yang ditawarkan dari segi sektor swasta sendiri pun sama. Lepas tu Indeed Malaysia, siapa yang tahu lagi ada Mau Kerja, ada Fast Jobs dan sebagainya lah. Banyak Monster lah, Glassdoor. So nak tak nak je kita manfaatkan platform-platform yang ada. Ada yang kata platform ni lagi senang guna daripada platform ni, platform tu. Terpulang asalkan kita apply, kita cuba. Itu adalah salah satu cara kita untuk bergiat dalam platform tersebut untuk mencari kerja. Apply apa yang ada, apply. Kalau kita tak apply, kita hanya berharap pun tak boleh juga kan. So inilah usaha inisiatif daripada kita sendiri. Bagaimana untuk kita menambah peluang panggilan kerja yang ada. Barulah kita boleh prepare pada interview dan sebagainya selepas ini. Dan dari segi profesional punya rangkaian profesional untuk peluang kerja korporat yang lebih lagi, boleh giatkan diri deeper in LinkedIn. Ini di mana salah satu social media. So bayangkan social media sendiri boleh jadi platform untuk kita mencari companies ataupun jawatan yang kita nak pohon tu juga. Dia sama juga macam Facebook dan sebagainya. Facebook sendiri pun ada platform untuk kita mencari kerja kat dalam tu. So kita boleh manfaatkan sambil-sambil kita bersosial media. Kita juga boleh upgradekan function of the socialize tu lebih direct into company ataupun bos ataupun ialah institusi, department yang kita rasa kita nak ke arah itu. So that's why kita kena ada juga account LinkedIn ni, especially lah sebab dia lebih kepada worldwide dan lebih corporate punya terms yang profile untuk kita perkenalkan, untuk kita menjual apa kelebihan kita kat dalam tu, apa kita punya target kat dalam focus goal. So semua ni saya boleh cakap anda kena stay tune for the next module, iaitu di modul seterusnya, modul yang kelima, kita belajar pasal networking. So dalam tu kita akan tahu macam mana untuk set up LinkedIn ni sampai jadi all star profile. That's why dia punya algorithm untuk expose kita punya data tu, untuk orang tahu keberadaan kita tu lebih tinggi, engagement tu akan naik lah dekat situ. So kita kena pastikan profile tu spesifik, power dan lengkap. Lengkap dari segi all star punya tu lah, badge tu. So kena ada dekat kita punya profile of the LinkedIn. So siapa-siapa saja yang ingin lebih-lebih lagi yang kata nak jadi ahli perniagaan seperti mana survey tu. So ahli perniagaan yang membina empire sendiri, bolehlah kita membina empire sendiri. Ada juga yang nak jadi partnership, apa semua collaboration pun kita perlu juga engagement dekat dalam tu, di mana kita akan lebih well known dan juga orang kata networking tu sendiri lebih meluas dekat dalam tu. That's why kita kena tahu kena follow satu-satu modul dekat dalam ni. Saya harap perkongsian dia ada banyak lagi. So saya harap perkongsian sedikit
pada hari ini dapat membantu anda untuk membuka minda mata mana platform-platform yang sepatutnya kita gunakan. Sebab saya banyak, tapi that's why saya highlightkan satu persatu. Contohnya untuk orang Perak sendiri, apa yang saya recommend, dan untuk satu Malaysia sendiri, apa yang saya recommend. Dan juga kalau anda ada platform lain pun boleh digunakan. Tapi pastikan platform itu trusted, dan betul-betul ada ni lah, kena tapis dululah. Sebab ada juga platform yang tidak trusted, contohnya yang daripada Blogspot apa semua. Kadang-kadang hebahan dia mungkin betul ada yang daripada website official sendiri, tetapi ada juga yang hebahan itu untuk scam kita ke, contoh dari segi tempoh tarik permohonan. That's why kadang-kadang kita hantar, mungkin saya tak tahu dia punya motif modus operandi dia, mungkin dia nak data kita, peribadi kita ke, dan sebagainya. So hati-hati dalam kita apply kerja tu. So itu yang boleh saya nasihatkan di sepanjang kita mencari company-company untuk kita mohon kerja ni. So jangan overshare kepada company yang tak sepatutnya lah. Sebab tu kita perlu fokus industri apa yang kita nak, company apa yang kita nak. So kita go through on that saja. Dan pergi pada official punya website saja. So yang tak official tu boleh nak tengok, tapi kena tapis dulu. Jangan sebulat kita ambil. Itu nasihat daripada saya lah. Untuk seterusnya job fair dan sebagainya, saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Korang boleh keep on tahu jawatan kosong. So jangan lupa untuk subscribe channel ni, share kepada kawan-kawan korang yang mana yang tak tahu, yang masih sambung belajar ke, dan nak habis belajar ke, ataupun even internship pun, ini adalah salah satu cara. Siapa yang nak intern pun, ada company yang boleh dapat dalam LinkedIn itu sendiri, dan juga platform-platform yang saya ketengahkan ini. Contohnya SPA Perak sendiri pun sama juga. Boleh juga kita apply untuk taraf nak intern dekat sektor-sektor kerajaan pun boleh juga. So that's why kita kena tahu platform-platform ni. So kalau ditanya interview ke apa, at least dia dapat membantu sedikit sebanyak maklumat, the general idea how ilmu pengetahuan kita ke arah itu dalam sektor ni sendiri. Tak kisah dari segi swasta pun, seperti saya cakap tadi, pun ada collaborate, pun ada expose dalam kita punya Carnival Kerjaya untuk My Future Jobs dan sebagainya. So jangan lupa untuk follow rapat segala hebahan yang diberikan. So stay tuned for the next video. Kita jumpa di modul-modul yang seterusnya. Okay, bye. Thank you. With career canvas, yes you can.